Betul ke kalau kodam ni tak dijaga, satu hari nanti dia boleh datang balik dan ganggu tuannya? Tapi kenapa bila sebut pasal kodam, semuanya mesti nak dikaitkan dengan saka? Sebelum tu kita kena faham dulu, adakah kodam, saka dan korin adalah sama? Menurut Islam semestinya tidak lah. Mengikut kefahaman, korin ni lah yang mengikut kita sejak kita manusia lahir ke dunia. Saka pula sering dikaitkan dengan sesuatu yang diwariskan secara keturunan. Manakala kodam pula merupakan jin pendamping yang membantu tuannya dan bertindak sebagai hamba. Menurut sesetengah, mereka percaya yang jika tuan kodam ni meninggal dunia, kodam tersebut tidak semestinya hilang begitu saja. Dan sebab itulah ia akan dikaitkan dengan saka setelah diwarisi secara turun-temurun. Sekarang ni mesti ramai yang tertanya apa rupa sebenar kodam ni. Ada yang kata boleh muncul sebagai haiwan, ada yang kata boleh muncul menyerupai tuannya sendiri. Mana satu yang betul? Kalau korang nak tengok gambaran apa sebenarnya rupa kodam ni dan apa yang dia boleh buat pada korang jika korang berdamping dengan dia. Dalam filem ni korang boleh tengok kenapa dan mengapa seorang manusia tu memerlukan kodam dan kesan sekiranya dia menolak jin pendamping tersebut. Siapa yang dah tengok filem ni semalam boleh komen dekat bawah, okey?